Okey, kita sambung lagi. Okey. Ini kita punya scene, saya dah buat satu scene dekat sini, satu je kotak. Jadi bila kita play, kita ulang semula bila kita play kita tengok kotak kita ni akan berpusing. Okey, kita tengok pusingan ini, pusingan ni sebenarnya tidak tepat sebab dia menggunakan speed komputer sepenuhnya. Jadi kita tengok kita punya value kat sini, 3, kita tengok pusingan dia macam ni jadi sebenarnya pusingan tak tepat. Jadi untuk memastikan komputer kita bergerak dengan putaran yang betul, okey. Jadi kita akan buat satu skrip dekat sini Alright, saya akan duplicate kotak biru ni, Ctrl D. Saya letak dekat sebelah untuk kita tengok perbezaan dia Yang ini saya letak warna lain, letak warna hijau supaya kita boleh bezakan dia. Okey, saya letak nama dia kotak hijau kat sini. Okey. Kita nak buat satu skrip baru dekat sini, nak bezakan dia dengan skrip ni, kita buat new script, create view scripting, script graph. Okey, kita namakan dia interactive. Okey, kita pun nak buat interaktif terus sekali dekat sini, interactive. Okey. So dekat kotak hijau ni, kita kena tukarlah kita punya graph ni ke interaktif. Kita masukkan interaktif dekat sini. Sebab kita duplicate kotak biru tadi, jadi dia akan ada skrip pusing tadi kat sini. Okey, kita klik edit graph, kita akan masuk dalam graph. Kat sini kita nak buat adalah kita panggil update. Okey, sebab kita nak buat pengiraan macam biasa, kita akan buat 60 frame per saat, jadi kita akan pakai on update. Ini pun sama, kita akan gunakan transform. Okey. Macam sebelum ni, kita pakai transform rotate juga. Okey. Kali ni kita nak pakai object variable. Kita nak panggil object rotate pusing X. Okey. Kita pakai object supaya kita boleh edit di dalam kita punya inspector. Okey. Type kita float, kita bagi value kita sama macam yang tadi tu. 3 tak salah saya. Kita check semula. Kotak biru. Variable kita berapa? Berapa pun boleh ubah kotak biru kita ni. Pusing, edit graph. 3 Ini 3. Okey, jadi kita akan guna yang sama juga kat sini. Pusing X 3. Okey, so kita tarik kat sini. Right, cuma kali ni kita nak gunakan delta time. Okey, kita add node delta time. Kita panggil dia delta time. Mana delta time? Delta time dot delta time. Oops. Delta time get delta time ini So kita ada time get delta time. Jadi delta time ni dia akan ambil daripada, kita tengok kat sini the interval in second from the last frame to the current one. Okey. Jadi untuk combine dua ni, value daripada variable kita dan delta time, kita perlukan satu lagi node, nama dia multiply. Okey. Jadi multiply ni akan darab value daripada delta time dengan value daripada variable kita. Dan kita masukkan dia ke X. Sebab kita nak control X tadi So kalau saya play sekarang, kalau kita tengok. Jadi kita tengok pusingan X kita ni. Mana sebenarnya kotak hijau? Kotak hijau kita berapa? Pusingan kita 3. Kita tengok 3 dia pun tak bergerak Okay, kenapa tak bergerak? Disebabkan kita tak sambung kita punya on update ni ke rotate. Jadi kita perlukan on update ni supaya dia gerak. Okay, saya stop dulu. So kita
tarik on update kat sini. Sekarang ni kita tengok. Jadi kita tengok, walaupun value kita sama iaitu 3, tapi pergerakan warna hijau tu dia lebih perlahan. Jadi ini adalah pergerakan yang lebih tepat daripada kotak biru. Okey, disebabkan kotak biru ni dia akan gunakan kelajuan CPU tu lah sepenuhnya. Dia tak kira uh, fizik komputer program ni run di dalam komputer. Jadi kalau kita gunakan delta time, so dia akan kira every frame lah. So dia setiap frame tu kita tulis kat situ. Jadi dia akan masukkan value 3 tu untuk setiap frame. Jadi kita tengok pusingan dia lebih perlahan dan lebih realistik. Ini lebih realistik. Jadi setiap komputer kalau kita bawa ke komputer-komputer lain, jadi speed dia akan maintain macam ni. Berbeza yang biru ni, kalau kita bawa ke komputer lebih laju, dia akan lagi laju. Kalau pelan, dia akan lagi pelan. Okay? Itu perbezaan dia. Jadi kita stop. Alright. Kat sini apa kita nak buat? Okay, kita nak gunakan input key untuk control kita punya ni. Alright. Jadi kita boleh tambah node kita, get key. Get key kita ada banyak macam-macam jenis get key kat sini. Okay. Kita akan pakai get key name. Right. Name kita. Get key apa yang ada Get key. Get key. Get key key. Okay, get key key. Get key key ni dah ada, dia dah ada key dia dah. Okay, instead of name kita pakai get key key. Jadi key apa kita nak pakai? Let's say kita pakai space. Okay. Okay, jadi dekat sini kita akan sambungkan on update ni ke get key. Dari get key ni kita nak check, kita akan pakai if. Sama ada kita tekan tak kita punya key ni. Kalau kita tekan, dia akan jadi true. Okay, kalau kita tekan, dia akan true dan dia akan hantar ke sini, true. Right? True dia akan pergi. Kalau false, dia tak pergi. Right? So, kita tengok kalau kita tekan play. Kita tengok yang hijau ni tak bergerak. Kita tengok flow kita sampai kat sini. So, kalau saya tekan space bar. See? Okay. Kalau saya tekan, dia akan berpusing sikit-sikit. Kalau saya lepas, dia berhenti. Okay. So, kita punya pergerakan macam tu lah. Kita boleh tekan. Kita tengok flow dia akan pergi sekali. Dia akan tembak. Itu cara kita nak buat interaktif untuk game kita. Kalau ada sebarang masalah dekat kita punya get key ni, ini disebabkan dekat sini edit, project setting, player betul. Kita kena pastikan kita menggunakan active input handling kita both. Kalau kita pakai input system package baru, new, dia akan ada issue. So kita pakai both. Right? Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih.